So okay, cover set apa yang aku akan masuk? Aku akan masuk cover set HLY dan aku akan tunjukkan korang cover set apa aku pakai sekarang. Alhamdulillah lah, aku bersyukur dengan apa yang aku dapat. Aku rasa aku berpuas hati lah. Okay, so sekarang kita akan bermula. Macam 125 ni dia tak susah nak tukar cover set, dia tak banyak skru pun. Kita akan start daripada belakang dan barulah kita start ke depan sebab ni bertindih dengan ni. Ni kat atas. Jadi kita akan start daripada belakang sampai depan lah. Dan aku akan buka dulu ni dada dan juga semua ni lah. Dah buka depan baru kita pindah ke depan. Okay, so jom kita cabut guys. So okay, aku akan alih bakul aku. Bakul ni tak susah, hanya ada 4 skru. Korang balik bakul, lepas tu korang boleh buat inner lah. Inner ni kenapa aku buang? Sebab dia akan duduk di atas semua cover set kita. Siapa yang tak pernah buka cover set, ni lah sedikit cara korang nak buka cover set lah. Nak buka pun tak susah lah. Bendanya sangat mudah pada aku. Just korang kena faham kedudukan cover set tu. Okay, lepas korang dah buka, korang tengok macam mana dia punya peletakan tu. Okay, ni letak dulu, ni letak dulu. Lepas tu korang just buka je semua skru-skru tu dan pastikan korang ingat skru-skru tu duduk mana. Supaya skru-skru yang korang dah cabut ni tak jadi skru yang berlebihan. Itu je isu dia bila untuk first timer buka cover set. Untuk aku yang selalu buka cover set pun akan ada isu yang sama macam orang baru tukar cover set. Kalau nak tahu ori ke tak, dalam dia putih guys. Dia bukan hitam macam HLY. HLY adalah hitam. Nanti aku akan buat compare dengan yang cover set aku ada kat sana lah. Okay. Ni adalah reason kenapa aku cabut. Okay, so jom kita masuk baru. Okay, untuk magat. Untuk magat korang tak boleh ada. Kalau korang buat shortcut, magat tu pecah. Jadi solution dia ialah korang mesti cabut rim. Aku tak tahu ada motor yang boleh shortcut ke apa ke, aku tak tahu. Jadi korang buka rim, lepas tu korang cabut magat tu ke bawah. Bawah magat ni selalunya aku tahu Yamaha punya motor atau Y15 atau 125 memang akan ada 3 skru. Lepas tu korang dah cabut, pastikan korang transfer getah dekat magat tu. Getah magat tu just untuk absorb vibration daripada fork. Kalau tidak, kau punya magat akan pecah. Okay, masukkan semula. Lepas tu korang ikat semua skru 10 bawah magat ni. Tak susah pun. Lepas dah ikat ke semua skru ni, barulah korang akan masuk rim semula. Tak susah, magat senang je. Ini just basic yang aku boleh ajar lah. Nak tahu, korang kena barai sendiri. Pastikan tools tu cukup lah, tools yang korang nak barai cover set tu. Okey, ada iklan jap tadi. So kita sambung semula. Okey. Seperti korang tengok, korang pun dah tahu dah cover set apa aku pakai. Okey, so ni sekarang aku tukar dan sekarang aku nak ni. Besar-besar lubangnya. Letih. Tapi tak apalah. So sekarang aku akan tukar exhaust ni. Sementara tak pakai cover set lagi, aku akan buka dan kita akan masuk dengan exhaust standard. Aku tak tahu standard ke tak, kan kita akan dengar bunyi dah lah. Lepas tu step dia, lepas korang dah pasang magat, korang dah pasang rim, step seterusnya ialah korang pasang penutup fork ni atau cap fork magat. Aku tak tahulah apa nama dia. Tapi dia ikat dengan skru 10. Korang ikat skru 10 ni kiri dan kanan. Lepas tu kira dah settle lah belah depan. Lepas tu kan aku cakap tadi aku nak tukar exhaust standard. Okey, dan ni lah aku proses aku tukar exhaust standard. First aku akan buka skru belakang ni, tapi jangan cabut terus, gantung dulu dengan skru yang dah buka tu. Lepas tu korang just buka 2 skru depan ni. Aku suka tu 125 ni lah dia punya kemudahan dia. Tak payah buka pedal kaki lah, apalah, just buka cover set. Korang dah boleh bawa turun exhaust. Tak silap aku tak payah buka cover set pun tak apa. Korang just buka 2 skru depan, 1 skru belakang, terus exhaust ni boleh jatuh guys. Sangat mudah. Lepas tu korang dah boleh tukar exhaust. Tapi kelemahan untuk exhaust untuk 125, korang tak boleh tukar-tukar exhaust saja-saja. Nanti jam motor. Pastikan lepas tukar exhaust, korang kena tune balik. Okay. Kita terus start dan kita dengar betul lah exhaust standard. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, exhaust standard.
So okey, aku nak tunjuk korang perbezaan antara macam ni set HLY, full ori HLY dan juga full original ori motor. Nampak tak? Ni beza dia lah. Dalam dia putih, hitam. Dan juga macam kat sini tahun keluaran dia daripada tahun 09 hingga 14 yang aku belajar lah. Dan juga ni tahun keluaran dia tahun dia 2012, 2016. Aku tak tahu betul ke tak benda tu, tapi inilah perbezaan dia guys. Nampak? Ni yang sikit lah. Sama juga pergi dekat Eco. Eco pun color akan berbeza lah. Kan aku akan tunjuk korang perbezaan color juga. Sekarang aku nak transfer skru-skru ni ke cover set satu lagi ni guys. Transfer jap. Aku hanya tunjuk belah depan je sebab yang ni yang orang kata bersambung lah dekat bahagian dada ni. Okey, yang ni tak susah pun. Korang hanya perlu transfer je semua daripada cover set lama ke cover set baru. Kalau korang ada modal lebih untuk beli skru, korang beli je skru satu set. Lagi mudah. Okey, maknanya terus masuk skru baru. Macam aku time ni tak berapa nak ada modal, kita pakai je skru balik. Skru balik, pakai balik yang lama, transfer je semua, clip dan skru guys. Oh, alhamdulillah. Lama ke aku nak settle kan rupanya. Makan masa juga sebab aku dah lama tak buat. So alhamdulillah dah settle. Aku pakai cover set HLY 46. So aku dah tahulah beza dia original dengan yang HLY ke atau set lain aku tak tahulah. Tapi dengan HLY pun fitting dia tak fit dia ada juga longgar-longgar yang macam renggang-renggang ni lah. Nak compare dengan yang ori, jauh sangat beza lah. Dari segi colouring mungkin okey kot, tapi tak tahu lah. Komen di bawah siapa yang pengguna-pengguna 125 Otai. So okey, alhamdulillah settle dah. Itu je video aku. Tak ada apa sangat, just nak introduce kat korang motor baru aku guys. Alhamdulillah. So okey, itu saja video untuk kali ni. Semoga korang enjoy dengan video aku yang tak seberapa ni. Tekan butang like, share dan komen kepada sesiapa yang pengguna 125, bakal pengguna 125, atau aku tukar racun korang. So okey, alhamdulillah. Alright, insyaAllah ada rezeki lagi kita akan buat konten dengan 125 ni guys. So semoga kita berjumpa lagi guys. So bye, assalamualaikum. Aku nak tahu lah. Try, tapi minyak macam banyak ni. Kita try je Tadi kita setting lah.